Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke segmen Jom Terjah. Kali ini kami bawakan anda ke salah satu perkhidmatan yang disediakan di hospital ini, iaitu Meditel. Perkhidmatan penginapan hospital yang disediakan untuk keselesaan pesakit dan keluarga. Jom kita lihat. Assalamualaikum Puan. Boleh tak Puan perkenalkan diri dan ceritakan Meditel ni apa ya dan kenapa ia penting untuk hospital kita? Waalaikumsalam. Saya Sabiah Zakaria, wakil daripada Jabatan Sedia Sosial. Meditel ni adalah kemudahan penginapan yang hospital rehab sediakan untuk penjaga pasien yang fasiliti dan kondisinya setaraf dengan bilik hotel. Siapa yang biasanya menginap dekat Meditel? Kami akan bagi keutamaan untuk penjaga pesakit yang berada di radius 40 km daripada HRC. Apakah kemudahan utama yang disediakan di Meditel? Setiap bilik di Meditel dilengkapi satu penghawa dingin, dua katil single, bilik air dan satu almari baju. Bagi kemudahan di luar bilik, kami menyediakan ruang makan yang dilengkapi peti ais, meja makan dan meja penapis air. Bagi kemudahan lain, kami juga menyediakan surau perempuan, surau lelaki, bilik laundry, kemudahan lift juga disediakan. Berapa lama seseorang boleh menginap di Meditel? Tak ada had masa tempoh menginap di Meditel, semuanya bertaluk kepada tempoh rawatan di luar. Berapa bayaran yang dikenakan untuk menginap di Meditel dan bila waktu operasi? Kami mengenakan bayaran RM15 per night dan penginapan percuma untuk waris pesakit yang mempunyai kad OKU. Waktu operasi kami 8 pagi hingga 4:30 petang pada hari bekerja. Cara apa yang dilarang untuk dilakukan dekat Meditel ini? Penghuni dilarang memasak dan menggunakan peralatan elektrik yang berwawasan tinggi di bilik Meditel. Dilarang mengejar pakaian di bilik Meditel. Dilarang merokok di bilik Meditel. Tidak dibenarkan membawa sebarang minuman keras dan makanan tidak halal ke bilik Meditel. Penghuni juga tidak dibenarkan membuka bilik sesama sendiri dengan penghuni Meditel. Terima kasih kerana mengikuti segmen ini. Itulah perkongsian tentang Meditel, sebuah perkhidmatan penginapan hospital yang disediakan untuk pesakit dan keluarga. Semoga maklumat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk ikuti semua platform media sosial HRC untuk mengetahui pelbagai perkhidmatan dan rawatan yang disediakan. Terus ikuti Jom Terjah untuk segmen menarik yang seterusnya. Jumpa lagi.